Saksi pelajaran ke-34. Saya rasa saya terlepas untuk ulas dekat dalam live tadi. Okey, saya ringkaskan ulasannya di mana saksi kanak-kanak yang ke-34 ni pelajar tingkatan 1, sekolah yang sama dengan Zara, tapi dia duduk dom yang berbeza, cuma di blok yang sama. So, sekolah sama, form 1 yang sama, asrama yang sama blok, tapi lain dom. Okey? Kemudian, saksi ni pula dia kenal Zara sebagai tingkatan sama-sama tingkatan 1. Okey, dan juga dia kerap berjumpa Zara bila dia asyik pergi kat dom Zara. Kenapa dia pergi? Sebab ada kawan sekolah rendah dia yang sama junior dengan dia, stay dekat dalam dom yang sama dengan Zara. Saksi ni bagi tahu dia pun kenal seorang lagi junior kat dalam dom Zara tu yang rapat dengan Zara. Dan saksi pernah mengadu dekat guru bahawa kawan rapat Zara ni pernah memulau dan memfitnah Zara. Kononnya Zara curi kad bank dia. Saksi ni juga pun selama ni dia pernah diajak oleh kawan Zara tu untuk pulaukan Zara. Dia buat pengetahuan tentang pengkhianatan kawan rapat yang Zara percaya, yang Zara sayang dan yang Zara selalu membela kawan dia ni. So saksi ni telah menceritakan tentang pengalaman dia sepanjang dia kenal kawan rapat Zara tu dan apa yang kawan rapat Zara tu bertindak kepada dia sebagai rakan form 1 juga tapi duduk dorm lain. So dekat sini nampak di belakang Zara, kawan rapat Zara tu seolah-olah bermuka dua ataupun dia talam dua muka ataupun dia boleh dilabelkan juga sebagai kawan makan kawan, di mana dia mungkin hanya baik di depan Zara, hanya berpura-pura atas asbab tertentu, kita tidak pasti. Tapi saat sini telah menggambarkan situasi begitulah, seorang yang rapat dengan Zara, duduk satu dorm dengan Zara, tapi pernah ajak dia pulaukan Zara dan juga pernah fitnah Zara, curi kad bank sampai rakan yang duduk dorm lain tolong mengadu dekat cikgu bahawa rakan rapat Zara ni pernah memfitnah Zara dan mengajak pulaukan Zara. Saksi juga mengatakan bahawa tuduhan ini tidak betul kerana barang pelajar junior tu yang disyaki hilang tu sebenarnya dah dijumpai oleh pelajar junior lain dalam bilik shower. Dan dah dikembalikan pun dekat pelajar junior tersebut, tetapi duit sebanyak 300 di dalam dompet tersebut sudah hilang. Bermaksud dekat sini pelajar ni mengesahkan dia hilang dompet, dia hilang kad bank dan dia hilang duit 300. Apa yang saksi ceritakan ni, yang pelajar tersebut, kawan rapat Zara tu yang tuduh Zara mencuri kesemuanya, dia mengatakan bahawa tuduhan tu tak betul. Sebab segala yang dikatakan hilang Zara curi tu bukan ada dekat beg Zara, bukan kat loker Zara, bukan dekat barang peribadi Zara. Tapi ada pelajar junior lain jumpa dekat toilet, dekat bahagian shower, dah jumpa semua kecuali duit lah, memang hilang. Saksi menceritakan ada satu kejadian pada bulan Mei 2025 di mana Zara berjumpa dengan beberapa pelajar senior di Blok B berkaitan Zara ada menulis buku komik. Ini ada satu kemusykilan untuk saya di mana baru-baru ni ada seorang senior tingkatan 2, dia menyatakan Zara pergi jumpa dia untuk minta maaf. Tapi dekat sini pelajar ni, saksi ni mengesahkan yang dia tahu. Dia mengesahkan bahawa yang tragedi Mei tu sebenarnya Zara ni pergi jumpa adik kepada kakak baju, brand baju. Adik kepada kakak brand baju tu kan tingkatan 2. So Mei 2025 tu rupanya Zara ni pergi jumpa senior blok B tu, blok Sumayyah tu, berkaitan Zara menulis buku komik. Salah ke tulis buku komik? So dalam pertemuan tu salah seorang pelajar junior juga ada dipanggil berkaitan pelajar junior ini dikatakan ada menulis berkaitan body shaming seorang pelajar senior. So pada masa Zara dipanggil dekat blok B tu oleh tingkatan 2, and then ada lagi kawan rapat Zara tadi pun dipanggil datang juga sebab pelajar form tu tahu dia ni lah yang duk tulis atau asyik kutuk-kutuk form tu yang sok-sok orku tu, dan juga body shaming lah. So pelajar tu pun dipanggil. Masa adik Kak M brand baju ada dengan Zara yang form 2 tu, masa tu tiba-tibalah datang pelajar senior form 4 kat bilik tersebut. So keadaan jadi lebih tegang lah bila senior form 2, senior form 4 bergabung, bertambah tegang. Lepas tu saksi dan seorang pelajar junior tadi, kawan Zara tu, saksi sendiri dengan kawan Zara, dengan Zara sekali, kena duduk di atas lantai. Pada masa tu pelajar senior ada kata, kalau aku touch kau ni, bermaksud ada saksi 3 orang yang boleh mengesahkan dekat kita, pelajar junior yang boleh mengesahkan, senior memang sebut perkataan kalau aku touch. So kawan rapat Zara yang dikatakan kawan rapat tu, saksi sendiri dan Zara, seperti mana Zara call mama dia bagi tahu, bermaksud itu adalah kenyataan betul. Yang senior kata kalau aku touch tu bukan Zara ada-adakan, bukan Zara yang reka cerita. So saksi ni menegaskan dan mengesahkan dia sendiri dengar kalau aku touch tu memang senior ada cakap pada malam ni tu. So Zara cerita dekat mak dia tu benda yang betul, okay? So dekat sini clear, Zara tak buat cerita. Okay, itu consider bagi kita. Dan kalau ditranslate perkataan tu memang ke arah ugutan lah, ke arah ugutan yang boleh disabitkan kesalahan mungkin. Okay, so and then
Saksi pada ketika itu berasa takut. Pelajar junior yang kawan Zara tadi pun takut juga. Zara pun takut. Dia orang ni hampir menangis. Saksi sendiri melihat kejadian tu. So saksi kawan rapat Zara dengan Zara ni semasa sini kata macam tu, dia orang ni takut dan hampir menangis. So that's why saya kata tadi, kena betul-betul teliti perkataan kalau aku touch kau ni. Kerana dia seolah satu ugutan yang menakutkan, yang boleh mengundang keadaan ataupun kejadian yang tak sepatutnya. Dan bila dia memberi impact kepada individu yang dengar tu takut atau menangis, hampir menangis, itu memang antara ciri-ciri yang boleh menghala kepada ugutan jenayah sepatutnya lah. So kita masih bergantung dan juga kita masih kena refer untuk kesahihannya. Ini just anggapan sahaja. Okey, kita teruskan dekat sini. Pada malam kejadian 15 Julai 2025, saksi diberitahu oleh rakannya yang Zara dipanggil oleh pelajar-pelajar sini ke dom lain kerana kehilangan dompet seorang pelajar junior yang lain. Pada 15 Julai tu, okay, saksi ni dia diberitahu oleh kawan dia, Zara ni kena panggil ke dom lain. Sini-sini semua panggil Zara weh, pergi kat dom sebab ada orang hilang dompet. Okey. Masa tu saksi tengok sendiri bila kawan saksi bagi tahu Zara kena panggil kat dom sini, and then saksi pun pergilah tengok. So bila saksi pergi tengok, dia nampak sendiri yang pada masa tu Zara dikepung oleh pelajar-pelajar senior di dalam dom lain tu dan Zara berada di hujung bilik dekat katil. Dan Zara menangis kerana dimarahi dan dimaki oleh pelajar-pelajar senior yang kepung Zara. Bermaksud mereka mesti menjerit, mesti maki, marah, mesti maki, tengking Zara dengan nada yang kasar sehingga membuatkan Zara jadi takut, and then Zara rasa terancam. Of course dia rasa terancam kerana dia seorang nak kena menghadap sini-sini yang garang, yang bengis, yang tengah dalam emosi, kepung dia dengan kata-kata kasar lagi. So dia nak adapt emosi, dia nak adapt tekanan emosi dan memang menyakitkan. Of course Zara akan menangis. And then dia kata lagi dekat sini, saksi juga mendengar pelajar sini berkata kepada Zara. Okay, dalam saksi kata masa ini dia perhati sendiri dan dia dengar sendiri. Masa dia orang tengking Zara, marah Zara masa kepung tu, antara yang dia dengar dia orang kata macam ni kat Zara. Begini kak mau jadi badat tapi mencuri. Dia orang tengking Zara dengan ayat tu. Dia betul-betul hentam lah, betul-betul hentak emosi Zara dengan dia punya apa yang Zara buat, apa impian Zara. So betul-betul buat bagi Zara rasa tertekan sangat. Okay. So dan masa Zara keluar dari bilik tu, seorang pelajar sini masih berkata tak puas hati. Ada lagi seorang tak puas hati. Lepas Zara dah kena marah, dia kau-kau, lepas dikepung tu, dia orang lepaskan Zara. Dan Zara nak keluar. Bila Zara nak keluar, boleh pula ada seorang lagi sini tak habis lagi. Dia boleh kata lagi, Zara, awas kau kalau aku dengar lagi pasal kau. Maksudnya ada ugutan lagi dekat Zara. Tadi dekat sana dia dah kena hentak, dia kena henyak dengan perkataan yang menyakitkan hati, dengan tengking, kena maki, dalam dikepung beramai-ramai. Lepas dia dapat keluar daripada genggaman tu, kena lagi ugut satu hal dengan senior lain pula yang bagi tahu dia, mengugut Zara, awas kau Zara, kalau aku ada dengar cerita pasal kau lagi. Ini adalah satu ugutan berupa ancaman tau. Memang boleh menakutkan dan juga ini mungkin boleh mengundang sesuatu kejadian berlaku. Kita tak pasti, wallahualam. Saksi juga berkata dia ada melihat Zara ke bilik domnya dan masa itu Zara menangis dekat bawah katil dan Zara berkata aku dah mencuri wasiat. Lepas dia dapat keluar daripada kepungan dengan seorang senior yang awaskan dia tu, dia dapat balik dom dia. Dia balik dom dia, dia terus menangis dekat bawah katil sambil menangis-nangis cakap dia tak curi macam tu lah lebih kurang. Lepas tu, ini saksi nampak dia nampak dengan mata dia betul-betul kejadian ni. Kemudian saksi turut mengesahkan, dia melihat pula seorang pelajar junior ahli dom Zara. Dalam dom Zara tu, kan ada beberapa junior. Salah seorang daripada junior itu yang saya yakin dia adalah pelajar kawan rapat Zara tadi. Dia duduk dekat koridor depan dom tu, dia menjerit kuat-kuat, dia kata, itulah mencuri lagi, pukimak anjing. Duduk seorang pelajar perempuan tingkatan 1, 13 tahun, duduk depan dom di tepi koridor, menjerit kepada Zara yang menangis-nangis terbaring bawah katil tu, yang mengaku tak curi tu. Kau boleh jerit lagi dekat Zara, tengking dia pukimak anjing lah, mencuri lagi, sedangkan dia dah mengaku dia tak curi. So seorang pelajar ni juga, saksi cakap dia ni, siapakah dia? Siapakah pelajar yang menjerit Zara mencuri tu? Pelajar junior ni dikatakan yang hilang dompet pada hari tersebut. Menurut saksi, jeritan pelajar tersebut sangat kuat. Selepas 16 Julai 2025, saksi juga mengatakan dia sudah tak duduk di bilik dom dia, berpindah ke bilik dom lain kerana dia tak sefahaman dengan pelajar senior bilik dom dia. Kerana pelajar senior pernah berkata kepada saksi, kau ni kenapa? Kau mau jadi macam Zara juga? Dan kalau aku hampas kepala kau di katil ni, So pelajar ni disebabkan dia nampak kejadian malam tu, dia jadi trauma. Lepas tu dia pun tahu Zara ni tak bersalah. So dia suatu benda tu menghantui dia, and then dia tak boleh nak hadap geng senior ni kerana setiap dom tu dia wakili ketua dom dengan
ketua dom ni geng-geng form 4 senior, geng-geng circle 19 ni. So bila dia pun dah tak sefahaman dengan bila dia jenis budak baik yang dia boleh faham condition Zara, dia memang tak boleh nak hadap dah senior dia rasa macam kejam. So dia takut. And then kenapa dia boleh jadi takut? Sebab lepas kejadian Zara tu dia pula diugut. So bila dah benda jadi kat Zara, dia rasa macam dia ada potensi akan jadi macam Zara kalau dia stay juga, bertahan juga dorm tu. So now dia minta untuk tukar dorm. Kerana pada malam 16 Julai tu, antara ayat senior dorm dia tu cakap apa dekat dia, kau ni kenapa kau mau jadi macam Zara juga? So kau mau jadi macam Zara juga, kau nak mati macam Zara juga, seolah-olah macam tu. Kau mau terbaring kat longkang macam Zara juga. Nampak? Adakah saksi, adakah bila dia mengeluarkan pernyataan macam tu, adakah dia pun tahu apa yang terjadi yang menyebabkan Zara berada di longkang tu? Okay, soalan dia, kenyataan dia dan persoalan dia secara emosi ni boleh mengundang, boleh mengundang kita punya kegusaran bahawa dia tahu ke apa yang jadi kat Zara tu. Nah, sebab dia kata kau nak ke aku buat macam Zara, lebih kurang macam tu. Kan? Kita tak pasti, wallahu alam, ini hanya pendapat kita saja. So, tapi yang saya tak boleh print kat sini, dia kata apa kalau aku hampas-hampas kepala kau di katil ini. Kalau aku hampas-hampas kepala kau di katil ini. Bermaksud, adakah pernah pelajar-pelajar di sana dihampaskan kepala di katil? Okay? Kita tertanya tau. And then, kalau lah dia tak pernah buat, masakan dia boleh berkata macam tu? Kau mau jadi macam Zara, kau mau aku hampas kepala kau di katil? Dia pernah hampas kepala Zara dekat katil kah? Kita ni kadang-kadang, benda yang kita tak buat, kita takkan cakap. Contoh kalau anak saya, kalau saya tak pernah cubit dia, saya takkan kata, nak kena cubit mama lagi. Macam tu. Ataupun kalau saya pernah rotan dia dengan penyangkut baju. Nak kena penyangkut baju ni, nak kena penyangkut baju ni. Kenapa kita boleh cakap? Sebab kita pernah warning dia, ataupun kita pernah juga cubit dia ke, guna penyangkut baju ke, pukul dia. So, perkara yang kita pernah buat, kita akan spontan untuk cakap macam tu. So, bila pelajar sini ni cuba menakutkan saksi ni dengan ayat tadi, kau ni kenapa? Kau mau jadi macam Zara juga kah? Dan kalau aku hampas kepala kau di katil ni, adakah dia pernah menghampas kepala siapa-siapa dekat katil tu? Allah. Masya Allah, saya takut. Tapi saya tak tahu selalunya macam itulah pemahaman kita, pendapat kita. So, benda ni semua hanya mereka saja yang boleh merungkaikan apa kebenaran yang berlaku dan kita serahkan kepada Mahkamah Coroner, Hakim Coroner yang bijaksana dan adil untuk memberi kita satu keputusan di akhir inkuas nanti, satu kesimpulan dan keputusan tentang apakah yang menyebabkan kematian Allah yarham Zara. Okey, so kita semua kita semua kena bersabar. Kita jangan menuduh, jangan memfitnah, jangan membuat tuduhan. Kita boleh berfikir, kita boleh mempertimbangkan, kita boleh menyatakan pendapat peribadi, tetapi kita tidak boleh menuduh ataupun menjangkakan apa yang kita fikir betul adalah perkara yang sebenarnya. Okey, so jagalah diri kita semua sama-sama. Terima kasih terus sokong Justice for Zara. Saya sangat hargai sokongan anda. So jumpa lagi untuk next video insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.